Bojan Hodak sedia membawa skuad Harimau Malaya untuk menjuarai Piala AFF 2026. Selepas pasukan kebangsaan ditinggalkan oleh Peter Chlamovski secara mengejutkan, peminat tempatan kini tertanya-tanya mengenai siapa sosok pengganti jurulatih kelahiran Australia itu. Sepanjang mengemudi Harimau Malaya, Chlamovski mencatatkan keputusan yang cukup memberangsangkan dengan meraih 7 kemenangan dan 1 keputusan seri. Namun rekod positif itu tercalar selepas Malaysia terpalit dengan isu pemain warisan palsu yang akhirnya membawa kepada hukuman daripada FIFA. Bekas pengendali Persib Bandung, Bojan Hodak, kini dikaitkan menjadi calon utama untuk mengisi kerusi panas ketua jurulatih skuad kebangsaan. Bojan Hodak bukanlah nama asing buat peminat bola sepak tanah air. Beliau pernah melatih beberapa kelab di Malaysia dan juga skuad muda Malaysia. Namanya kini hangat diperkatakan sebagai calon paling berpotensi untuk mengemudi skuad kebangsaan. Lebih-lebih, jurulatih kelahiran Croatia itu kini tidak terikat dengan mana-mana kelab selepas berjaya membawa Persib Bandung menjuarai Liga Indonesia. Peluang Bojan untuk dilantik juga dilihat sangat cerah memandangkan beliau mempunyai isteri warga Malaysia dan keluarganya telah lama menetap di Malaysia.